Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tengok video Haris Gaming. Siapa tak tahu Haris Gaming tu? Haris Gaming itu subscriber dia 107 subscriber saudara saya. Jangan lupa subscribe, comment and share kepada kawan-kawan korang semua. Let's go. Haris Gaming satu ni. Jom kita tengok video pertama dia. Di video ni. Tengok. Jom. Cantik. Beberapa kubah aneh mula muncul dan berubah persekitaran di bandar-bandar utama Tadi serata sudah dunia. tengok ya, tapi tersilap. Sesetengah orang ramai yang berada Okey, di dalam bagus. kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Wih, Dari maklumat yang operatif sila kumpulkan, bagus, mantap. Naklu akan gunakan power sfera untuk aktifkan kubah-pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk Memang menghentikan mereka mantap dari lah. aktifkan power sfera. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda, Kuasa simulasi. Zola ada movie. Mantap. Kenapa lambat? kebenaran tak pernah lambat. Tak ada lah bau gede. Okey. Bagus. Okey. Yang ni kita akan tengok yang kedua. Adalah kita tengok ni. Sini, jom. Okay, jom kita tengok. Okay. Dan dulu nanti wan cantik. Jom, jom. Okay, tengok macam ni buat. Oh, teruk ni guys. 15 dia 15 komplit. Teruk. Esok korang cuti kan? Siapa yang cuti tu, kita boleh buy one. Free fire. Kita nama saya. Nanti saya ada kat bawah ni. Free fire punya nama. Esok kita main. Korang kena kat komen YouTube. Bang, ni nak main bang. Hari ni bang. Hari ni hari apa? Ahad What the? kan? Salah. Jom. Nanti kita main. Kita main dengan kita main dengan saudara saya ni. Ni saudara saya. Betul, dia saudara saya. Nanti kita tengok yang short pula. Aduh, lama ni sekejap. Kita nak bercepat sikit. Sekejap, aku dah selimut. Nak selimut guys, minta maaf. Nak selimut. Korang tengok dulu sekejap. Saya nak pergi minum air. Sekejap ya. Korang tengok dulu lah. Gila, hari ke-18. 911, what's your emergency? Okay guys, saya dah sampai. Saya pergi minum air sekejap. Haus. Saya pasal aircon.
Oh. 15 hari. Complete. 15 day. Sekejap. Habis ni. Sekejap kita kena jalankan nasi. Lama ni guys. Aku rasa kita kena helikopter kot. Korang tengoklah dulu, saya nak main helikopter sekejap. Tengok. Alright. Udin ding ding dun. Manin ding ding dun. Manin ding ding dun. Tari ding Okay ding lah dun. guys. Terima kasih telah tengok saya dalam video ni. Sampai situ saja untuk video lain-lain. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey. Kita sudah tengok video. Hari ni kita tengok 2 je video ni. Yang lain nanti. Kali ni kita nak tengok video short je. Sampai habis. Jom kita tengok. Video pertama. Tengok video pertama ni apa ni? Sekejap. Korang kecil sikit. Korang kecil korang. Sini. Okey. Sekejap. Apa boleh tanya? Kawan dan awan kedua semua. Tengok ni. Alhamdulillah Ini dan saudara terima saya. kasih Dengar. kepada Saya semua punya YouTube channel. supporter Wise Team kerana kini Wise Team telah mendapat 10 subscriber. Saudara saya bro. Walaupun sekarang dah Saudara naik saya jadi 50 mengucapkan terima subscriber. kasih. Jadi kini kekalkan semangat anda. Game Wise Team. Bagus. Mana? Sekian ucapan ini daripada Haji Gaming. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bagus. Mantap. Yang ni tengok ni. Betul terkejut aku ni. Terkejut banyak. Tengok. Dapat buat apa? Saya 7K. Dia 2K. يا من صليت بكل Terima kasih semua الأنبياء untuk يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي memang budak-budak up. Ni. 1 Mei lah. Sekarang saya bekerja. Oh, ini sudah. Kau itu sekian sebab hari besar. Mari kita semua doakan semoga Wise Team mendapat 50 subscriber. Tapi tak boleh guys. Boleh lah guys. Amin ya rabbal alamin. Korang ini daripada Gaming. Jadi Haris korang pun boleh Gaming doakan untuk Wise Malaysia Team. 1. Semua tak garap. Sekian. Wassalamualaikum Subscribe dia guys. Assalamualaikum Jom kita tengok ni. semua. Saya rasa mengucapkan terima kasih kepada semua support kerana mendapat 50 subscriber walaupun saya dah dapat 52 subscriber. Jadi kalau korang nak tanya soalan apa-apa, saya akan jawab dalam 20 komen sahaja. Okey? Tanya cepat-cepat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey. Majlis rumah Muslim. Saudara saya kena pergi. Saya pergi ke saudara saya. Boleh. Ni, saya buat video. Ingat tak korang saya buat video ni? Dia buat. Jom saya baca komen dia Hai, ni Was Gaming Pro. Saya buat video dekat YouTube saya. Raya IDVT. Like, subscribe. Tu saya tahu. Jom. Mana raya? Jangan raya. Hai, tu korang dapat berapa ringgit? Komen di bawah.
apa raya ni. Jangan komen tau guys. Kita tengok ni pula. Tadi saya tak tengok saudara saya. Saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey ya. Selamat berhari raya. Okey dah. Kita tengok ni. Umat Islam dia okey. Okey, saja sedikit itu saya. Sekejap ya guys. Tunggu sebentar. Okeylah, sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen and share kepada kawan-kawan korang semua yang belum subscribe. Subscribe tau. Siapa yang face Haris Gaming Malaysia 1 juga, korang subscribe juga Bye.